Alhamdulillah lah peserta Sumut Flotilla Nusantara telah pun berjaya dibebaskan. Dalam video aku sebelum ni aku dah nyatakan kerisauan aku bila aku tengok satu poster yang di-share oleh Afnan Hamimi. Dia buat kononnya perhimpunan Sumut berserta dengan URA kecil dekat bawah tu. Dan aku dah nyatakan kerisauan aku. Aku takut perhimpunan itu pada akhirnya menjadi perhimpunan politik. Apa yang aku sebut tu benar-benar terjadi. Memang perhimpunan itu dijadikan sebagai perhimpunan politik. URA, tolak Trump. Bukan sahaja itu. Ikut saya. Tolak Allah. Tolak Allah. Tengok, pada akhirnya dah pun terbukti. Memang mereka ni kerjanya menunggang segala isu demi untuk kepentingan politik. Pada akhirnya, dia suruh rakyat ni tolak Anwar dan sebagainya. Menggunakan sentimen Sumut, menggunakan sentimen URA sebagai modal untuk mereka kumpulkan rakyat dan akhirnya mainkan politik di pentas tersebut. Ya, aku nak tanyalah dengan puak-puak ni. Korang ni faham tak sentimen rakyat hari ni macam mana? Faham tak rakyat Malaysia hari ni rata-ratanya tengah berduka? Bila kita tak tahu bagaimana nasib saudara kita yang berada di bawah tahanan tentera kerajaan yang tak sah tu. Hari ni korang berada di dalam Malaysia, hidup dengan aman yang sepatutnya menggunakan keamanan yang ada pada negara kita untuk nyatakan pendirian kita seikhlas mungkin. Tapi korang guna pentas ini demi untuk kepentingan politik kepartian. Selain daripada tindakan ini sebagai tindakan yang memalukan, ia juga tindakan yang tidak sensitif dengan apa yang berlaku. Dan aku mengajak rakyat Malaysia rata-ratanya untuk mengecam tindakan daripada puak-puak ni. Jangan biarlah puak-puak ni terus berbaharaja lela, menunggang segala isu demi untuk kepentingan politik. PMX dan Kerajaan Madani bukan main lagi bertukus lumus nak selamat dan nak bawa pulang rakan-rakan daripada Malaysia. Tapi korang ni duk terpekik terlolong, tak habis-habis turun Anwar. Kita semua sudah maklum perhimpunan URA tu tak mendapat sambutan. Lalu mereka tunggang Sumut. Cuba tunggang sentimen rakyat demi untuk kepentingan mereka. Jadi seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia yang dah bersatu hati demi untuk misi ini, kita kena kecam tindakan yang cuba nak kalih isu, yang cuba nak mainkan sentimen rakyat ini demi untuk kepentingan politik.